Salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu kita pada tahun 2025. Last kita jumpa tahun 2024. Dan hari ini Alhamdulillah, ini adalah Zoom Smart Business Platform yang pertama untuk tahun 2025. Apa pun saya nak ucapkan tahniah di atas pencapaian anda semua pada tahun 2024 dan insyaAllah jadikan pencapaian anda pada tahun 2024 itu sebagai satu batu loncatan untuk anda mencapai kejayaan yang lebih besar lagi pada tahun 2025 dan juga seterusnya. Baik. Bagi yang belum lagi mencapai kejayaan, insya-Allah teruskan usaha anda dan saya percaya ini adalah platform yang terbaik untuk anda yang nak mengubah kehidupan anda. Jadi saya perkenalkan dahulu, nama saya Eddie Idris. Saya merupakan orang syarikat dan juga orang yang bertanggungjawab dalam membantu anda, okay, untuk merealisasikan impian anda untuk mempunyai ataupun mendapat kehidupan yang terbaik. Okey, untuk mendapat kehidupan yang terbaik dan untuk mendapat perubahan yang terbaik dalam kehidupan anda. Alright. Jadi hari ini Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kepada yang pertama kali hadir ke program Smart Business Platform ini, saya ucapkan selamat datang dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya percaya anda hadir pada malam ini pasti anda mempunyai niat ataupun tujuan anda. Okey. Jadi saya nak bagi tahu juga kepada anda semua tuan-tuan dan puan bahawa dalam Smart Business Platform ini kita sebetulnya kita akan menerangkan kepada anda tentang peluang. Okey, peluang untuk anda nak menambah pendapatan ataupun peluang untuk anda nak mendapat kesihatan yang terbaik. Okey, jadi hari ini saya minta anda bagi tumpuan kepada saya. InsyaAllah tuan-tuan puan, saya biasanya akan habiskan program ini biasanya dalam 1 jam lah. Kita cuba dalam masa 1 jam. Tapi kalau anda tidak faham, anda boleh berjumpa ataupun anda kurang jelas, anda boleh berjumpa ataupun boleh bertanya kepada orang yang membawa anda ke program pada malam ini. Alright. Jadi hari ini saya lihat ada yang datang dari negara Indonesia pun ada, dari Brunei pun ada, alright. Jadi selamat datang, dari Sabah ada, dari Sarawak pun ada, okay, dari Semenanjung ramai lah, alright. Jadi hari ini Alhamdulillah tuan-tuan puan, saya ucapkan selamat datang ke Super Great International. Okay, baik. Jadi hari ini tuan-tuan puan, sebelum tuan-tuan puan kita nak memilih platform untuk kita nak mengubah kehidupan ini tuan-tuan puan, alright. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada anda tuan-tuan dan puan, okay, siapakah Supergrade? Okay, ini anda perlu jelas. Okay, anda perlu jelas siapa Supergrade sebetulnya. Okay, jadi Supergrade tuan-tuan dan puan kita dah tubuhkan pada April 2000 April 2023. Kalau kita ikut bulan, baru 1 tahun lebih kita berada di dalam industri ini. Okey. Jadi hari ini Alhamdulillah dalam tempoh 1 tahun lebih saya nampak progres yang sangat-sangat memberangsangkan dalam Supergrade ni. Tak kisahlah dari segi, dari sudut syarikat, dari sudut distributor, ramai orang yang dah mencapai kejayaan dalam Supergrade ni. Jadi hari ini tuan-tuan puan, anda kena jelas Supergrade merupakan Supergrade International merupakan sebuah platform, okay? Sebuah platform yang melahirkan, okay? Sebuah platform yang melahirkan usahawan, okay? Yang sihat, okay? Supergrade International merupakan sebuah platform yang melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya dan sihat. Okey. Jadi hari ini kita nak anda jadi usahawan dan berjaya dan kita nak anda sihat. Sebab hari ini ramai, kalau kita tengok dekat luar sana tu, ramai usahawan yang berjaya tetapi malangnya tuan-tuan puan, dia tidak sihat. Walaupun hari ini duit kita berjuta sekalipun dalam akaun bank, kalau tak sihat, kita tak dapat menikmati dia punya keindahan dia tu. Alright? Jadi sebab tu hari ini anda perlu jelas, Supergrade International ni merupakan sebuah platform yang melahirkan usahawan yang berjaya dan sihat. Ini kita punya matlamat
di Supergrade ni. Kalau orang nak tahu Supergrade ni syarikat apa, ni dia. Syarikat yang melahirkan usahawan. Syarikat yang melahirkan usahawan yang berjaya dan juga sihat. Okey, jadi kenapa, macam mana dia boleh berjaya, macam mana dia boleh sihat? Kejap lagi saya akan kupas kepada anda satu persatu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Alright. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, ini adalah industri. Okey, ini adalah industri yang mana Supergrade berada hari ini. Okey, industri yang kita ceburi hari ini adalah industri direct selling ataupun jualan langsung. Hari ini kalau kita cerita tentang direct selling ni, ramai orang yang negatif dengan nama direct selling tu. Yang mana hari ini, kalau kita tengok orang yang negatif terhadap nama direct selling ni, sebetulnya kalau kita kaji betul-betul, mereka merupakan orang yang tak pernah berjaya pun dalam direct selling, tak pernah buat betul-betul pun dalam direct selling. Okay? Join mungkin join, tapi tak pernah buat. Jadi bila kita join, tak buat, macam mana nak berjaya? Betul tak? Jadi sebab tu hari ini tuan-tuan puan, anda perlu faham. Okay, ini adalah industri kita. Dan industri direct selling ni tuan-tuan puan, ini adalah industri yang bukannya second class punya industri. Ini adalah first class punya industri. Kerana apa tuan-tuan puan? Industri direct selling ini sebetulnya dia dah menyumbangkan terhadap ekonomi negara kita ataupun ekonomi dunia kita ni berbilion, bertrilion dolar tuan-tuan puan. Ini dia. Okay. Hari ini kalau industri ni industri yang cikai, tak ada maknanya hari ini kita dikawal selia oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDN. Betul tak? Alright. Jadi sebab tu hari ni kita punya industri ni orang cakap tu dia merupakan sumber ekonomi kepada negara kita hari ni. Alright. Jadi hari ni tuan-tuan puan, ini industri yang sebetulnya anda patut ceburi. Kerana apa? Bila cerita tentang bisnes, ini adalah bisnes yang anda boleh buat anytime. On the spot, anda boleh buat bisnes ni. Kalau nak buat bisnes konvensional, macam-macam benda yang kita nak kena fikir. Nak bayar, nak fikir pasal overhead lah, nak fikir pasal pekerja, nak fikir pasal nak buat produk macam mana. Semua benda kita nak kena fikir. Jadi hari ini tuan-tuan puan, sebab tu hari ini kenapa anda perlu join Smart Business Platform? Sebab apa? Kita nak berniaga dengan cara yang bijak. Kita tak nak berniaga ni yang mana nanti di hujung kita penat, dah penat kita rugi. Kita tak nak. Jadi di sini tuan-tuan puan, saya boleh katakan tidak ada risiko pun anda join di Supergrade ni tuan-tuan puan. Alright. So hari ini anda perlu jelas juga tuan-tuan puan, multi level marketing. Okay, multi level marketing adalah bentuk komisen. Bagaimana syarikat Supergrade ini memberikan komisen kepada anda. Okay, dalam bentuk komisen ni dia ada single level marketing. Single level marketing ni yang mana company hanya bagi komisen kepada satu level saja. Level kedua, ketiga, company tak bagi. Tetapi yang cantiknya perniagaan ini, alright, company bagi komisen bukan kepada satu level, malah berlevel-level syarikat bagi keuntungan kepada anda semua. Ini yang menariknya perniagaan ini. Okey. Jadi, hari ini kenapa anda perlu buat perniagaan ni tuan-tuan puan? Sebab apa? Modal rendah. Okey. Modal, saya boleh katakan untuk berniaga tuan-tuan puan, you bayangkan, nak berniaga di Supergrade ni, kalau dalam package business, you boleh join dengan package 3,000. Ni package yang paling tinggi Package yang paling tinggi ni kita boleh join di Supergrade ni RM3,600. Bisnes tuan-tuan puan. Orang lain buat bisnes sampai nak kena keluar duit berpuluh ribu, beratus ribu. Tetapi anda di Supergrade hanya perlu mengeluarkan RM3,600 saja untuk package bisnes. Jadi hari ini ada tak package lain? Ada. Nanti saya akan terangkan kepada anda semua. Tapi tak kisahlah anda join package apa sekalipun, anda pasti akan upgrade kepada package yang paling besar, iaitu package premier kita yang bernilai RM3,600. Okey, baik. Satu, modal dia rendah. Kedua, masa. Masa ni tuan-tuan puan, kita yang tentukan. Kita nak jumpa orang bila, pukul berapa, hari apa, semua kita yang tentukan tuan-tuan puan. Okey, tapi yang paling penting tuan-tuan puan, walaupun kita yang menentukan masa kita ni, jadi maksudnya hari ni, jangan, dia tak bermaksud anda nak jumpa orang ni, okey, seminggu sekali, sebulan sekali baru nak jumpa orang. Tak, itu bukan nama bisnes tuan-tuan puan. Itu bukan nama bisnes. Bisnes ni tuan-tuan puan, anda kena kongsikan, okey, sharekan perniagaan anda ni setiap hari. Setiap hari anda sharekan. Tak kisahlah anda nak share dari sudut online
atau anda nak sharekan dari sudut offline, nak pergi jumpa orang, nak buat appointment semua tu, itu terpulang kepada anda semua. Tapi yang paling penting, anda kena buat bisnes ini setiap hari. Baru anda nampak dia punya keuntungan tadi tu. Baru anda nampak dia punya hasil dia tadi. Right? Dia tak bermaksud flexibility masa ni anda buat seminggu sekali, sebulan sekali. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi anda faham lah. Bila you buat bisnes seminggu sekali, untung anda seminggu sekali ya tuan-tuan. Kita kalau boleh, nak untung kita ni hari-hari. Jadi macam mana kita nak buat untung hari-hari? Kita kena berkongsi tentang perniagaan kita ni setiap hari tuan-tuan. Masa anda yang tentukan. Alright? Kemudian ini juga merupakan satu sumber pendapatan tambahan. Dan juga jangan risau, di super grade ni yang cantiknya kita ada latihan, kita ada training kita dan juga support system. Okay, support system yang syarikat dah sediakan dah untuk ahli-ahli. Supaya apa? Supaya ahli tahu apa yang mereka buat. Itu yang paling penting. Sebab apa? Ramai orang yang tidak berjaya dalam perniagaan ni sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Dia join je tapi dia tak tahu apa. Dia tak ambil tahu pun pasal pasal syarikat, dia tak tahu pun dia tak ambil tahu pun pasal produk, dia tak ambil tahu pun pasal marketing plan macam mana nak buat duit. Jadi bila kita tak tahu dengan perniagaan yang kita buat ni, yang kita dah keluarkan modal, kita tak ambil tahu, jadi macam mana tuan-tuan puan kita nak pergi cerita dekat orang? Macam mana kita nak berkongsi dekat orang? Maksudnya kita pun tak confident nak cakap pada nak apa ni nak mengajak orang sebab apa? Bukan sebab tak confident tu sebab kita takut. Disebabkan oleh apa? Sebab kita tak tahu apa nak cerita. Jadi sebab tu hari ni anda tak perlu risau. Kita punya support system, Alhamdulillah tuan-tuan puan. Kita secara konsisten, kita punya support system ni. Contoh, macam hari ni. Okay? Program yang kita buat setiap minggu, hari Isnin, dia panggil Smart Business Platform ni dalam bentuk Zoom. Tak kisah anda berada di mana sekalipun, anda tetap akan dapat maklumat. Okey, dan dalam program Zoom ni juga, bukan sahaja anda sahaja yang join, malah anda boleh invite kawan-kawan kita mana yang tengah mencari peluang, ajak dia join. Tengok, mana tahu tergerak hati dia nak join kita, nak cuba perniagaan ni, kita tak tahu. Sebab setiap orang rezeki semua Allah dah tentukan tuan-tuan puan. Jadi hari ini kita punya tugas adalah usaha. Jadi usaha kita nak mengajak orang untuk datang, itu adalah usaha kita. Tetapi tuan-tuan puan, dalam ramai-ramai orang yang kita ajak untuk join kita punya perniagaan kita ni, tuan-tuan puan, percayalah pasti akan ada satu orang ataupun dua orang ataupun kalau boleh ramai lagi bagus yang akan buat bersungguh-sungguh tuan-tuan puan. Okey, ini yang cantiknya perniagaan ni. Okey, baik tuan-tuan puan. Okey, jadi macam saya cakap tadi, ni tengok dia. Hari ni kalau kita tengok, industri ni dia bukan industri yang cap ayam, bukan industri second class. Okey, industri ini menyumbangkan ekonomi Malaysia tuan-tuan puan. Nampak? Sampai 10 bilion. Okey, 10 bilion kita punya sumbangan terhadap negara ni. Bayangkan kita bukan bisnes sikit RM1, 10 bilion tuan-tuan puan. Hasil daripada gerak kerja dalam industri ni tuan-tuan puan di Malaysia. Tak cerita lagi di negara luar. Alright? Baik. Jadi ini untuk sebagai anda punya info, okey, yang mana kita walaupun 1 tahun lebih kita berada di dalam industri ini, okey, tetapi yang cantiknya syarikat Supergrade International sudah pun diberikan lesen yang dikeluarkan oleh KPDN. Biasanya orang akan panggil nama lesen ni AJL. Okay, AJL ni apa? Akta Jualan Langsung. Jangan ingat AJL ni anugerah juara lagu. Okay, AJL adalah Akta Jualan Langsung. Inilah dia punya lesen dia. Bukan SSM tuan-tuan puan. SSM ni meniaga burger pun ada lesen SSM. Tetapi kalau you nak buat business direct selling yang bagi komisen kepada orang, dia mesti ada lesen ini. Okay, dan lesen ini dikeluarkan oleh KPDN. Bayangkan tuan-tuan puan. Okay, kita walaupun baru setahun lebih berada dalam industri ini, bayangkan begitu cepat kita dapat lesen ni. Bila kita dapat lesen cepat, maksudnya apa? Maksudnya produk kita tidak ada masalah, pelan pemasaran kita tak ada masalah, audit company semua tak ada masalah. Sebab itu, bila tak ada masalah, sebab tu lesen kita dapat keluar cepat. Biasanya kalau ada yang bermasalah tu yang lesen tak boleh nak keluar dulu. Okey, sebab apa? Sebab dia tidak mengikut spek yang
ditetapkan oleh KPDN. Jadi hari ini Alhamdulillah tuan-puan, anda berada dalam sebuah syarikat yang sudah pun ada lesen AJL. Bila ada lesen ni, kita bebas untuk nak melakukan aktiviti perniagaan kita. Tetapi kalau you buat bisnes, syarikat yang tidak ada lesen, ibarat macam anda bawa kereta tapi tidak ada lesen. Kita nak bawa pun takut-takut. Sebab apa? Takut kena tahan dengan polis ke JPJ. Betul tak? Sebab apa? Sebab tak ada lesen. Alright. Jadi hari ini anda tak perlu risau. Di Supergrade kita ada lesen. Ini paling penting. Okey. Baik. Ini adalah 4 perkara penting yang anda perlu tahu kenapa anda perlu bersama dengan Supergrade. Yang pertama, tuan-tuan puan, anda perlu tahu tentang latar belakang syarikat, siapa yang menerajui syarikat ini. Okey, Alhamdulillah, kita berada di dalam sebuah syarikat yang mempunyai pucuk pimpinan yang orang cakap tu yang menerajui syarikat ini adalah orang yang berpengalaman di dalam industri ini dan bukan sahaja berpengalaman, malah ada success story dalam perniagaan ini. Ini paling penting. Okay? Kadang-kadang kita jumpa founder yang banyak duit tetapi tak ada pengalaman. Dah lah tak ada pengalaman, tak pernah berjaya pun dalam industri ini. Bayangkan, you duduk dalam sebuah syarikat yang founder tak ada pengalaman dan tak pernah berjaya. Bayangkan macam mana dia nak bawa anda untuk berjaya. Sedangkan dia sendiri pun tak ada pengalaman ataupun tak ada success story dalam industri ini. Sebab tu hari ini, pemilihan sebuah syarikat ini sangat-sangat penting. Kemudian tuan-tuan puan, apa lagi yang anda perlu tahu tentang apa? Produk. Okay, kita peniaga ni tuan-tuan puan, dia kena ada produk. Jadi hari ini Alhamdulillah, produk yang ada di Supergrade ni adalah produk yang merupakan keperluan. Okay? Keperluan semua orang. Maksudnya kita ada produk yang keperluan, ada produk yang kehendak. Okay? Tetapi hari ini kita meletakkan produk keperluan. Kenapa? Sebab kita nak semua orang kena makan. Kalau tak makan, something kita pun tak tahulah kan. Tapi kita nak jadikan produk kita ni adalah produk keperluan. Nak tak nak aku kena makan produk Supergrade ni. Aku nak makan Supergrade ni. Produk Supergrade ni. Kenapa aku kena makan produk Supergrade ni? Nanti saya akan ceritakan kepada anda semua. Alright? Baik. Kemudian bila produk kita bagus, demand pun tinggi sebab orang perlukan produk kita. Jadi hari ini datangnya macam mana cara kita nak buat duit. Kita di sini tuan-tuan puan, kita mempunyai 14 jenis bonus yang kita bayar kepada ahli-ahli kita tuan-tuan puan. Okey, ini pun saya akan ceritakan kepada anda. Dan juga yang terakhir tentang support system. Support system yang disediakan oleh syarikat kita. Baik tuan-tuan puan. Okey, clear Alright, ini saya perkenalkan kepada anda tuan-tuan puan. Ini adalah peneraju, peneraju syarikat Supergrade. Okey, di sebelah kanan kita punya co-founder yang merupakan COO untuk syarikat Supergrade ni. Beliaulah yang menguruskan sistem operation market international. Ni beliau. Okey, orang yang muda, seorang anak muda, okey, tetapi mempunyai big heart. Okey, yang mana hari ini alhamdulillah tuan-tuan puan, di usia muda hari ini sudah mempunyai perniagaan dan hari ini kalau kita tengok dah meluaskan perniagaan Supergrade ini ke bukan saja di Malaysia, malah hari ini dah tembus ke pasaran antarabangsa. Okey, ini dia orang yang bertanggungjawab lah. Bab-bab sistem, okey, bab-bab orang cakap tu market international, ini dia. Tuan Syafiq Itai. Kemudian yang di sebelah kiri ni nama dia Eddie Idris. Okey, pengalaman dalam industri ini 20 tahun. Okey, banyak pengalaman itu dalam pengurusan syarikat dan hari ini walaupun ditawarkan oleh ada syarikat-syarikat international, ada syarikat Malaysia yang tawarkan position kepada Eddie Idris ni, tetapi beliau menolak kerana apa? Kerana beliau memilih Supergrade ini disebabkan oleh satu, syarikat ini fresh lagi dan juga kalau kita tengok dia punya marketing plan dia pun boleh orang cakap tu boleh memang orang boleh buat duit, produk pun sedap dan berkesan dan yang paling penting tuan-tuan puan, kenapa beliau memilih syarikat Supergrade ni kerana apa? Beliau melihat founder ataupun CEO syarikat Supergrade ni merupakan seorang yang berpengalaman
mempunyai success story dalam industri ini, dan yang paling penting, CEO syarikat Supergrade ini merupakan orang yang hunger. Hunger, tahu hunger? Orang yang lapar. Bukan lapar sebab nak makan, tetapi dia lapar dengan kejayaan. Hari ini tuan-tuan puan, kita bertuah kerana apa? Kita berada dalam sebuah syarikat yang mana founder dia fikirkan founder dia merupakan orang yang lapar dengan kejayaan. Dan bila cerita tentang lapar dengan kejayaan ni tuan-tuan puan, memang dia akan fikirkan yang terbaik, apa yang terbaik aku boleh bagi dekat syarikat aku. Dan hari ini insya-Allah, okay, tempias itu akan kena dekat kita juga. InsyaAllah tuan-tuan puan. Alright, jadi hari ini saya perkenalkan kepada anda semua, kita punya founder dan juga yang merupakan CEO, okay, syarikat Supergrade International. Ini dia, Kapten Lokman Helmi bin Halim. Bekas pesara tentera, okay, Major, Kapten, Major rasanya Major, okay, Kapten Bersara, Kapten Bersara, okay, Kapten Bersara, okay, beliau dahulu, okay, kalau nak cerita tentang industri ini, beliau pernah berjaya dalam perniagaan ini, dan bayangkan, waktu beliau berjaya dalam perniagaan ini, beliau buat bisnes ini secara part time, okay, tapi selepas beliau pencen awal, beliau decide untuk nak buat industri ini full time. Tetapi adakah aku nak buat full time ni untuk syarikat orang? Baik, aku buat syarikat aku kerana apa? Sekurang-kurangnya aku tahu macam mana nak bantu orang-orang ni boleh berjaya, macam mana dia pernah berjaya dahulu. Jadi hari ini Alhamdulillah kita berada dalam sebuah syarikat yang saya tak kata solid, tetapi ini syarikat yang pada saya just nice untuk anda pilih untuk dijadikan platform untuk anda nak mengubah kehidupan anda. Alright, baik tuan-tuan puan. Ini adalah kita punya visi dan misi syarikat, yang mana akhirnya kita hari ini nak menjadi sebuah syarikat yang walaupun kita sekarang ni masih kecil lagi tuan-tuan puan, tetapi kita punya visi kita pada tahun 2026, kita nak berada di dalam top 10, okay, direct selling company in the world. 2026 kita nak berada dalam ranking dunia. Okey, walaupun sekarang ni kita masih lagi orang cakap tu berada di tangga yang keberapa ratus, tetapi target syarikat kita punya visi kita, kita nak menjadi sebuah syarikat yang berada di dalam top 10, top 10 in the world tuan-tuan puan. InsyaAllah pada tahun 2026. InsyaAllah ini benda yang tidak mustahil. Dan pasti kalau kita buat betul-betul, kita solid, insya-Allah kita akan capai. Dan kita bila dah berada dalam top 10 ataupun ranking dunia ni tuan-tuan puan, insya-Allah juga tuan-tuan puan, kita sudah pastinya bila kita dah besar, kita dah melahirkan ramai orang-orang yang berjaya, kita dah melahirkan ramai usahawan-usahawan kita hari ini, yang mana kita akan cakap tu, kita akan orang cakap tu bawa mereka ini melalui kita punya smart business platform. Alright. Baik, ini adalah visi dan misi syarikat. Ini adalah kita punya core value. Okay. Core value syarikat simple saja tuan-tuan puan. 3 win. Win untuk syarikat, win untuk ahli, win untuk pelanggan. Maksudnya hari ini tuan-tuan puan, 3 win ni nampak saja simple tuan-tuan puan. Kita nampak macam simple, tetapi tuan-puan, ini merupakan impact untuk sebuah syarikat itu, macam mana dia nak berjaya. Jadi hari ini tuan-puan, win ni bukan saja dia kena win pada syarikat, okay? Maksudnya win ni bukan saja untuk syarikat, tetapi win ini juga kena ahli pun dia kena win. Okay? Bukan saja untuk ahli, tetapi pelanggan ataupun customer kita pun dia kena win. Kalau customer tak happy, ahli happy, syarikat happy, pun tak jadi apa-apa. Kalau syarikat happy, ahli tak happy, pelanggan happy pun tak jadi apa. Kalau syarikat tak happy, ahli happy, pelanggan happy pun tak jadi apa-apa. Okey? Apa yang penting hari ini, kita kena pastikan apa saja keputusan syarikat, kita akan bersandarkan kepada 3 win. Syarikat kena win, ahli kena win, customer kena win. So bila kita completekan semua orang happy, insya-Allah
kita pasti akan berjaya. Apa saja yang kita buat, kalau kita terapkan kepada 3 win ini, tuan-tuan puan, orang happy, pasti kita akan berjaya. Bisnes ni simple saja. Make people feel good. You bagi orang happy, orang akan buat you punya bisnes. Simple as that. Alright? Baik. Betul, betul, betul. Okay, so ini saya masih lagi saya nak mengenalkan anda kepada Supergrade. Okay, ini kita punya very humble office kita. Hari ini kita bermula. Hari ini Alhamdulillah kita tak adalah besar mana, tetapi office kita ini cukup untuk nak menjadikan anda sebagai jutawan, insya-Allah. Sebab apa? Kita ada ruang training, kita ada ruang program, kita ada meeting room, kita ada store untuk simpan barang, kita ada studio untuk online, kita nak buat podcast ke apa semua, kita ada studio kita sendiri. Jadi insya-Allah, walaupun kita punya office ni tak sebesar mana tuan-tuan puan, tetapi cukup untuk nak menjadikan anda ataupun cukup untuk nak membantu anda dalam mengubah kehidupan anda. Insya-Allah tuan-tuan puan. Alright. Baik, so ini adalah kita punya market kita hari ini, yang mana kita dah tembus 37 buah negara tuan-tuan puan. Alhamdulillah, kita dah tembus 37 buah negara. Dan hari ini tuan-tuan puan, kita sebetulnya di Malaysia, kita baru start pada bulan 8 2024. Bulan 8 2024 baru kita masuk market Malaysia. Baru kita start untuk market Malaysia. Okey, sebelum ni masa April 2023, masuk awal 2024, kita fokus kepada market international. Kenapa? Sebab di Malaysia ni, you nak buat bisnes, you kena ada lesen, AJL. Jadi kita tak nak, okey, dengan apa yang kita buat, kita terus buka-buka company, terus buat market Malaysia. Nanti apa-apa jadi, kan? Kena rate ke, kena apa ke, nanti benda bagus jadi benda tak jadi benda benda jadi tak bagus. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu hari ni kita fokus kepada market international dulu, baru dah dapat lesen, baru kita fokus kepada market Malaysia. Dan hari ni Alhamdulillah tuan-puan, kita dah ada lesen. That's why hari ni kita dah agresif, dah semakin agresif dalam pasaran kita hari ni tuan-tuan puan. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Jadi ini kita punya direction kita, apa yang kita akan blueprint kita lah pada tahun 2025 ni. Okay, kita akan berdaftar dengan Direct Selling Association Malaysia. Okay, sebab apa? Sebab kita pun dah penetrate market luar negara. Jadi kita memang kena ada duduk dalam DSAM untuk nak push lagi kita punya business kita ke global. Kemudian kita nak jalin kerjasama dengan Matrade, sebab kita punya barang banyak ekspor ke negara luar, insyaAllah tuan-puan. Dan kita akan dapat award-award dalam tahun ni. Okay? Dan juga yang paling penting, kita nak start juga ada kilang kita sendiri. Ini adalah kita punya blueprint kita pada tahun 2025. Maksudnya tahun ni tuan-tuan puan. InsyaAllah okey, baik. So, ini adalah kita punya anak-anak syarikat kita. Okey, kita ada Supergrade Global Factory, kilang tadi. Okey. Kemudian kita ada Supergrade. Okey, kita ada Supergrade Logistik, kita ada Super Smart Business Platform, okey, dan juga kita ada Supergrade Success Academy. Okey, ini adalah kita punya anak-anak syarikat Supergrade International. Okey, dan ini adalah kategori produk, okey, yang ada di dalam Supergrade. Okey, jadi hari ini kita punya fokus produk kita lelaki, kita fokus kepada produk untuk wanita, kecantikan, minuman, dan juga kanak-kanak. InsyaAllah tuan-tuan puan. Okey, so lelaki kita dah ada, produk untuk wanita pun dah ada, kecantikan pun ada, minuman pun dah ada. Tinggal nak masuk produk untuk kanak-kanak. Dan sebetulnya banyak lagi produk-produk yang kita akan bawa masuk sebetulnya. Tapi kita fokus dulu kepada produk, 3 produk yang ada di Supergrid sekarang ni. Okey, baik. Jadi saya nak intro sedikit tentang kita punya killer produk kita, okay, SG9 Plus Advance ini, okay. Okay, so buat yang tak pernah tahu pasal SG9 ini adalah suplemen, okay. Suplemen yang mana dalam kita punya produk ni tuan-tuan puan, dia punya bahan aktif dia sangat-sangat luar biasa tuan-tuan puan. Okay, sangat-sangat luar biasa. Kerana apa? Kerana di dalam SG9 ni dia mengandungi 19 jenis bahan aktif. Okay, ada 19 jenis bahan aktif. 7 daripada 19 ni adalah stem cell. Okay, 7. Biasanya produk-produk ni ada satu stem cell lah, dua stem cell lah, triple stem cell lah. Tetapi di SG9 ni, kita punya produk ini, dia ada 7. Sebab tu kita punya produk nama dia apa? SG9 Super Stem Cell. Nampak? Super Stem Cell. Sebab apa? Ada 7 stem cell dalam satu produk. Okay?
Itu satu. Kemudian kita combinekan juga dengan bahan-bahan tradisional yang diguna pakai dulu zaman-zaman nenek moyang kita. Kita ada buah kulim, anggur hitam, pecah beling, buah pelaga, halia, buah gek. Okey, ini pun kita guna pakai balik. Okey, kerana apa? Kita percaya bahan-bahan tradisional ini juga sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita pada hari ini. Okey, dan yang merupakan kelainan kita hari ini, kita tambah dengan apa? Daun sena. Dalam produk ni kita letak daun sena. Maksudnya produk ini bukan saja memberikan nutrisi kepada anda semua, malah dia membuang kekotoran yang ada pada usus kita, pada perut kita. Okey, ini sangat penting. Selalunya orang terlepas pandang perut kotor, okey, tapi dia ambil suplemen. Okey, jadi bila kita ambil suplemen, perut kotor, macam mana kita punya khasiat daripada suplemen tu dia nak absorb, nak serap. Betul tak? Sebab apa? Kotor. Jadi sebab tu hari ni kita nak smart. Kita nak play smart. Hari ni kita letak daun sena ni. Kenapa kita letak daun sena? Sebab apa? Daun sena ni dia sangat bagus untuk usus dan juga dia boleh cuci kita punya usus. Okey, anda makan produk ni dia bukan buat anda pergi macam celik-belik, tak ada. Anda makan produk ni dia memudahkan pembuangan anda dan anda tengok bila anda makan dalam satu hari, dua hari, tiga hari, kalau untuk orang yang first time makan apa semua kan, anda boleh lihat warna yang keluar tu dia agak seram sikit. Warna gelap-gelap sikit apa semua. Sebab apa? Sebab dia buang kekotoran yang dah berapa lama duduk dekat dalam usus kita ni tuan-tuan puan. Jadi bila usus kita bersih, bahan aktif ni yang 19 ni tadi dia dapat absorb dengan bagus. Jadi dalam dalam 19 kandungan bahan aktif ni sebetulnya ada 53 jenis nutrisi. 53 jenis nutrisi dalam kita punya produk ni. Sebab hari ni kita tuan puan kita perlukan nutrisi untuk kita punya organ kita ni makan tau. Organ kita ni dia makan nutrisi. Yang menjadi masalah pada kita hari ni, organ kita ni dia tak dapat makan nutrisi. Sebab makanan yang kita makan hari ni kebanyakannya adalah makanan yang tidak ada nutrisi. Sebab makanan semuanya dah dimodified dah. Ayam dah tak macam ayam dulu, daging ke, ikan ke, sayur ke, buah ke, apa saja pemakanan, air sendiri yang kita minum hari ni pun dah tak macam dulu. Semuanya dah letak bahan-bahan supaya apa? Letak bahan ni supaya kita boleh makan. Kalau kita tak letak bahan-bahan ni, okey, bahan-bahan yang kita masukkan ni benda-benda yang chemical lah. Okey, maksudnya kita tak boleh nak makan. Contoh, kalau sayur tak letak racun, ulat akan makan sayur tu jadi lubang-lubang. Kita kalau sayur lubang-lubang kita pun tak nak beli, betul tak? Okey, ikan kita kena letak pengawet mayat. Sedangkan kita belum jadi mayat lagi, dah letak pengawet mayat. Sebab apa? Sebab nak nampak ikan tu segar. Yelah, nelayan kalau pergi 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 laut, dia bukan pergi sehari dua hari. Bila nelayan ni dia pergi laut seminggu, dua minggu baru dia balik. Betul tak? Habis ikan yang dia tangkap dalam seminggu tu nak jadi apa? Betul tak? Jadi macam mana nak jadi segar? Dia letak pengawet mayat supaya ikan tadi tu nampak segar. Bayangkan tuan-puan, pengawet mayat tu chemical. Alright? Kemudian air yang kita minum hari ni, air yang ada pewarna, air yang ada klorin, ini benda-benda yang masuk tiap-tiap hari ke dalam tubuh kita ni. Sebetulnya makanan ni nak bagi nutrisi pada organ kita ni, supaya organ kita ni boleh berfungsi dengan bagus. Tetapi bila kita dah ambil makanan-makanan yang dah mengandungi benda-benda yang chemical tuan-tuan puan, apa yang berlaku pada organ ni? Organ mula akan bermasalah. Jadi bila organ kita bermasalah, dia tidak dapat berfungsi, itulah datangnya penyakit-penyakit yang kita dapat pada hari ini. Simple as that tuan-tuan puan. Jadi hari ini tujuan anda makan kita punya produk ni sebetulnya apa? Untuk nak bagi organ kita makan supaya apa? Dia dapat berfungsi dengan bagus. Bila organ kita berfungsi dengan bagus, maksudnya kita akan sihat. Bila organ tak boleh berfungsi dengan bagus, itu sebab kenapa hari ini kita jatuh sakit tuan-tuan puan. Baik, ini adalah list, kita punya sijil-sijil kita lah yang kita dapat dari contoh. Okay, kita of course kan, walaupun dalam produk ini mengandungi tumbuh-tumbuhan, tetapi halal tetap kita perlukan. Halal penting. Kita ni apa-apa pun tengok produk ada halal tak? Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan.
kita punya halal dari JAKIM, okey, untuk produk SG9 ni. Kemudian kita punya KKM kita diklasifikasikan sebagai makanan. Ini bukan ubat. Kalau ubat dia mesti ada MAL number. Okey, tapi kita punya produk ni dia bukannya ubat, dia jatuh dalam kategori makanan kesihatan, dia jatuh dalam permakanan BKKM. Okey. Kemudian kita test, kita dah ada juga daripada USFDA. Okey, maksudnya kalau kita dapat CJ daripada USFDA ni, maksudnya kita punya produk ni tidak mengandungi bahan terlarang. USFDA ni sangat-sangat penting tuan-tuan, especially kalau kita nak hantar barang ke luar negara, diorang memang kena ada sijil ni. Bila ada sijil ni, maksudnya barang kita ni bebas daripada bahan-bahan yang terlarang. Okey. Ini adalah lab test kita lah, nak buktikan bahawa kita punya produk ni selamat untuk anda makan. Okey, tak ada apa pun. Kalau nak cerita bahaya tak makan ni, bang, abang makan Maggi tu bang, kan? Kita pun dah tahu dah dalam Maggi tu ada apa. Abang minum teh tarik tu, kan? Minum Nescafe Ice tu, itu lagi bahaya bang, kan? Dan terang-terang dalam tu dah tahu apa yang ada dekat dalam Maggi, dah terang-terang apa dalam dalam teh tarik tu ada. Tapi kalau abang boleh minum teh tarik dengan makan Maggi tu, yang ini abang tak perlu risau. Sebab apa? Dalam produk kita ni langsung tidak ada bahan chemical. Okey? Tak ada bahan terlarang pun dalam kita punya produk. Selamat untuk dimakan. Okey, baik. Jadi ini adalah kita punya bahan aktif, kita punya teknologi. Kita ambil kombinasi lah. Kombinasi dari Switzerland, Italy, Egypt, China dan juga dari Asia Tenggara. Okey? Ni dalam kita punya produk ni. Okey, baik. So, ini adalah kebaikan kita punya produk kita ni. Okey, alhamdulillah. Kalau kita nak cerita tentang bagusnya produk ni tuan-tuan puan, sebetulnya anda kena makan sendiri. Sebab kita dapat uh, ramai je orang yang makan produk ni kan, dia orang cerita okey yang ada masalah gula tinggi, okey, darah tinggi, ada yang masalah, yalah, ada masalah kesihatan bila guna kita punya produk ni. Alhamdulillah, dia dapat membantu masalah kesihatan tu tadi, yang mana gula tinggi dia jadi normal, darah tinggi dia jadi normal. Jadi macam-macam tuan puan, sampai tahap kalau nak cerita ni pasal orang review kita punya produk ni dekat dekat negara luar, orang yang ada masalah dengan kanser, orang ada masalah dengan HIV, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi dia orang lah, sebab dia orang makan. Jadi hari ni tuan-tuan, yang paling penting hari ni anda makan ke tak? Betul tak? Dan kalau anda dah join, yang paling penting anda makan tak produk ni? Saya tuan-tuan, saya makan produk ini seisi keluarga. Anak saya makan, tapi anak saya sebab dia orang kecil lagi, satu sachet ni saya bagi dia orang tiga. Datang, okey, saya buat macam ni je. Dia orang beratus, sap, saya koyak, tuang kat bawah lidah dia sikit. Okey, ni nombor dua. Okey, nombor tiga. Okey, right. Budak-budak saya bagi satu sachet ni untuk tiga orang. Saya pecahkan kepada tiga orang. Tapi saya personally, saya makan dua. Saya makan dua. Saya makan waktu pagi dan saya makan pada waktu petang nak malam saya makan. Ni, saya makan dua. Alhamdulillah. Apa yang saya rasa tuan-puan, setakat ni alhamdulillah saya tak ada masalah kesihatan macam kencing manis, darah tinggi tu tak ada. Tetapi apa yang saya nak kongsikan, saya jarang sakit tuan-puan. Saya jarang pergi klinik kan. Saya tu hari je lah, mungkin ada beramai-ramai kan. Mungkin ada virus apa itulah. Tapi alhamdulillah ni je kan. Saya ambil ni je kan. Alhamdulillah kan. Kahak tu keluarlah apa semua kan. Ini cerita saya. Yang paling penting jangan dengar cerita saya. Anda sendiri kena melalui pengalaman tu sendiri. Right? Anda sendiri kena melalui pengalaman tu. Anda makan sendiri tuan-tuan. Dan cara nak makan tak susah pun tuan-tuan. Nampak ni dekat bahagian kawasan gambar buah ni ada koyak ni kan. Koyak kat sini. Okay, bila anda dah koyak, tuang kat bawah lidah. Dan macam biasa. Tak payah nak campur air, apa, kacau dengan sudu kayu lah, apa semua tak payah. Kan? Koyakkan letak bawah lidah. Sebab sekarang ni kita nak cepat, nak pantas. Betul tak? Kalau tak, kalau nak kena campur air lah, apa semua. Alamak, tak ada air pula. Nak ni, kita nak cepat. Tak apa, kejap lagi lah minum. Memang langsung tak minum, tuan-tuan. Sebab you nak dapat kesan ni, tuan-tuan, you kena konsisten. Kena makan tiap-tiap hari makan. Dan anda akan nampak perubahan tu, tuan-tuan.
Alhamdulillah tuan-tuan. Saya sendiri baru-baru ni saya pergi saya masuk maraton. Okey. Saya masuk maraton baru-baru ni saya lari 21 kilometer tuan-tuan. Umur saya 44 tahun. Alhamdulillah tuan-tuan, saya berjaya habiskan 21 kilometer tu dalam tempoh 2 jam 45 minit. 2 jam 45 minit tuan-tuan. Saya boleh habiskan saya punya larian tu selama sepanjang 21 kilometer. Dan dalam waktu lari, setiap 5 kilometer saya ambil ni. Kan? Saya tengok, oh dah 5 km. Saya ambil. Kan? 5 km. Saya tak krem, saya tak penat. Lepas tu saya, yang paling best, bila kita dah dah lari ni, bangun pagi tu tak sakit kaki ni. Kaki tak sakit, jalan macam biasa, apa semua tak ada, tak ada apa. Tak ada rasa macam kebas, lenguh, semua tak ada. Alhamdulillah tuan-puan. Ini saya, cerita saya. Sebab apa? Saya makan. Jadi anda kalau anda nak, anda kena makan sendiri. Anda kena rasa sendirilah. Pengalaman tu sendiri kan. Barulah kita boleh. Bila you dah rasa kesan tu, baru confident nak cerita kat orang, betul tak? Kalau you tak nak makan, dah lah. I dah buat apa ni? I dah makan produk ni bagus untuk diri saya. Kalau you tak nak makan, saya tak nak buat apa. Saya cuma nak bagi anda makan. Saya nak bagi anda sihat macam mana saya sihat. Betul tak? Kalau orang tak nak, kita tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Betul tak? Alright? Baik. So, produk yang kedua adalah produk SG Cream. Ini lagi gila tuan-tuan. Saya tuan-tuan, ini produk saya kena ada rumah saya dekat setiap saya punya rumah, maksudnya tingkat ni, saya memang letak setiap tingkat ada satu SG Cream. Bukan saja dekat tingkat dekat rumah dalam kereta pun saya letak SG Cream. Sebab apa? Ini betul-betul saya katakan dengan anda magic cream tuan-tuan. Saya sebelum ni, okay, saya ada macam nak kena macam tonsil. Nak kena tonsil ni tuan-tuan, nak telan air liur pun sakit. Biasanya kalau saya kena tuan-tuan puan, kan dia biasanya seminggu, 2 minggu baru okey, boleh telan air semua. Tapi saya cuba, saya cuba, saya sapu. Dalam masa kurang 1 jam tuan-tuan puan, saya, kita nak telan air liur kan. Kalau tak kan dulu kita rasa sakit kan. Saya telan lah, saya try lah telan. Eh, tak sakit pula. Saya minum air, tak sakit pula. Kan? Saya makan pun tak sakit. Cakap, weh, biar betul takkan dah baru sapu tak sampai 1 jam dah boleh rasa macam tak ada ni kan. Uish. Saya cakap tak apa lah kan, tak apa. So, okey lah. Saya macam, okey lah, tak ada, dia tak sakit ni. Tak sakit. Tonsil tu tak naik, tak edit. Lepas tu, kaki. Saya sapu. Saya sakit masa mula-mula saya berlari 10 kilometer tau. Dulu lah kan. Saya sapu. Sakit kat lutut ni, saya sapu. Kat lutut ni. Pun sama. Kurang masa 1 jam, clear. Wife saya, dia dah jadi fanatik. Sebab apa? Dia pun sapu. Sekarang ni, oh, tiap-tiap ni pun mesti kena sapu, sapu, sapu. Sebab apa? Kita orang dah rasa dah dia punya kesan tu tadi. Untuk muka, dia boleh bagi firmkan kulit muka ni tuan-tuan puan. Produk ni bukan saja dia boleh firm, boleh bagi tegang kulit muka. Dekat mana perempuan nak tegang, sapu tuan-tuan. Mana yang kendur nak tegang, kasih sapu. Okey, sapu, tuan-tuan tengok sendiri perbezaan dia tadi. Bukan saja untuk perempuan, malah untuk lelaki pun sangat-sangat bagus. Ini bahan aktif yang ada di dalam kita punya SG Cream ni. Kita ada 13 bahan aktif. Main ingredient kita pakai apa? Stem cell daripada ginseng merah Korea. You boleh Google Boleh Google. Sekarang ni tak ada masalah. Kita tak payah nak risau. Google saja ginseng merah Korea. Anda tengok kebaikan ginseng merah Korea. Untuk lelaki ini macam yang mati boleh hidup balik. Tu dia. Tapi anda kena sapu. Sapulah. Dia boleh bagi, malah nak cakap lah. Tapi bang, ini macam bang. Ini dia. Ini macam. Perempuan pun bagus. Sebab apa? Dia ada kacip Fatimah. Dia ada manja kani dekat dalam kita punya produk ni. Laki sapu, perempuan sapu. Sendiri mengingat. Alright? Sangat-sangat bagus. Jadi, secara tak langsung dalam puan, bukan saja kita dapat sihat, bukan saja kita dapat duit, bukan saja kita dapat cantik, malah
kebahagiaan pun kita boleh dapat tuan-tuan puan. Ni nampak simple tapi you bayangkan suami sapu, isteri sapu. Bergabung, meletup. Tu dia. Alright, baik. So ini dia. Kita punya teknologi yang kita guna pakai dalam krim ni. Mungkin anda boleh ada pernah dengar lah krim ni krim yang seumpama macam kita punya krim ni. Tetapi kita punya krim ini, kita punya teknologi dan juga bahan aktif dia tak sama dengan yang ada dekat market. Berbeza. Okay, mungkin krim penggunaan tu sama, calik-calik sapu-sapu, tetapi bahan aktif dan juga teknologi dia tak sama. Kita punya produk krim kita, kenapa dia punya kesan dia tu cepat? Sebab apa? Kita menggunakan teknologi nano encapsulation. Teknologi nano encapsulation, dulu kita rasa teknologi nano ni bagus. Memang bagus, tapi dia sapu, dia boleh tembus ke lapisan kulit. Tetapi bila di bawah lapisan kulit tu ada lemak, dia tak boleh tembus. Lemak nano tu dia tak boleh tembus lemak. Beza dengan kita punya krim, nano encapsulation, you sapu, dia tembus lapisan kulit, ada lemak, dia boleh tembus ke lapisan lemak. Sebab tu kesan dia tu sangat-sangat cepat. Absorption dia tu very fast. Okay, baik. Ni lah dia punya benefit dia tu ataupun kebaikan bila anda menggunakan kita punya krim ni tuan-tuan. Anda tengok dia dapat melancarkan perjalanan darah, okey, kemudian apa yang best-best lagi. Banyak best, ni semua best ni kalau kita tengok ni tengok. Kan. Kalau orang yang ada masalah penyakit kulit, orang yang ada masalah saraf ni saya tadi ada satu orang dia message kat saya. Dia WhatsApp kat saya, dia punya customer message dekat dia. Eh, dia message, sekejap, sekejap. Hmm, sekejap ni. Okey, ni dia message. Ni. Dia nampak. Dia cakap apa? Thank you Lim, boleh share nama email. Okey, dia kata lutut sapu je. Dia ada masalah lutut, dia sapu je dekat lutut dia dah rasa ringan. Okey. Dia lepas tu lutut tadi tu dah boleh lipat habis. Dah boleh lipat habis. Okay, sebelum ni 6 bulan dia susah. Sebelum ni 6 bulan dia susah mencangkul. Lepas dia sapu krim tu, lutut dia rasa ringan dan dia boleh lipat habis tuan-tuan. Ni bukan saya ni orang lain ni. Sebab tu tuan-tuan, benda dah ada depan mata ni tuan-tuan. Benda dah ada ni depan mata ni. Nak nak cerita pasal niaga ni, benda dah terbaik depan mata ni. Kalau kita tak buat, kalau kita lepaskan peluang ni tuan-tuan, rugi tuan. Kan? Ramai orang bisnes, orang-orang usahawan dekat luar tu, dia orang gamble, keluarkan produk, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Betul tak? Risiko dia orang dah keluarkan duit banyak, tiba-tiba produk tak menjadi apa semua. Tapi hari ni tuan-tuan, anda hanya keluarkan RM3,600 untuk start bisnes ni. Produk yang ada ni, produk yang gila tuan-tuan. Berkesan. Betul lah. Orang lain terpaksa gamble berpuluh ribu, beratus ribu nak keluarkan produk, nak buat R&D pasal produk. Tapi hari ni, you dah tak payah nak keluarkan duit sebanyak tu. Hanya 3,600 je, anda keluarkan duit, produk dah ready. Dah banyak testimoni. Betul tak? Rasa sedap, krim bau sedap, cepat dia punya absorption, cepat dia punya kesan. Betul tak? Ini peluang untuk anda semua tuan-tuan. Kalau kita tak rebut peluang ni, orang lain akan ambil. Anda tak pergi cerita kat orang, orang tu akan cerita dekat anda. Kalau anda tak ambil tuan-tuan. Alright? Baik. Okay. So ini produk minuman. Produk minuman yang saya percaya semua orang minum kopi. Dan kita punya kopi ni tuan-tuan, saya boleh cakap dia memang sedap. Sedap gila. Bukan sedap jadi gila tak. Dia memang sedap. Sedap lah nak cakap sedap tu. Sedap tu atas sedap tu dia cakap sedap gila. Macam tu. Alright. Memang sedap. Okay. Anda suka pekat, Anda kurangkan air. Anda tak suka pekat, Anda tambahkan air. Ikut anda. Macam saya tak suka pekat. Okay. Saya akan minum 250 ml air. Itu saya punya dos. Saya punya dos, saya akan tuang G coffee ni 250 ml air. Itu saya punya dos. Right?
Macam anda, saya tak tahulah. Anda ada orang yang minat suka manis, ada orang yang suka tawar. Kita pulang. Ada orang suka kelat-kelat. Itu ikut anda lah. Anda sendiri, tekak anda kan. Tak sama dengan tekak saya. Tapi saya punya sukatan 250 ml air sejuk. Saya tuangkan dengan kopi, shake. Kalau anda pakai air sejuk, okay, kalau anda pakai air sejuk, jangan pakai sudu. Tahu? Kalau anda pakai sudu, make sure air itu panas ataupun air itu suam. Okey, tak ada masalah. Okey, tapi untuk air yang sejuk, anda dah letak 250 ml, anda shake. Lepas tu anda minum tuan-tuan. Dia punya bau dia sedap. Lepas tu dia ada buih pula kan. Uish, memang sedap tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap apa. Memang sedap. Memang sedap. Okay, dan dia punya kopi ni dia bukan sekadar kopi. Okay, tetapi kalau you beli kopi dekat Starbucks ke, kat Coffee Bean ke, dia sekadar kopi. Okay, tetapi beza dengan kita punya kopi, anda minum kopi ni, anda dapat manfaat untuk kesihatan. Kerana apa? Kita bukan saja letak kopi Arabica, okey, tetapi kita campurkan juga dengan buah delima. Anda pun tahu khasiat buah delima ni macam mana. Kita campurkan lagi dengan moringa. Anda pun tahu moringa merupakan super duper antioksidan, kan? Dan juga kita campurkan dengan maca. Maca anda tahulah tuan-tuan puan, kan? Dia punya power tak power maca ni kan. Ada dalam kita punya produk tuan-tuan. Sedap. Memang sedap. Alright. Okey, baik. Okey, itu daripada segi kopi kita lah. Ini dia punya benefit dia tadi. Okey. Nak cerita dari segi produk tuan-tuan puan, memang sedap. Okey, sedap, berkesan. Itu paling penting. Alright. Ini kita punya produk. Okey, kerana apa kesan? Sebab bahan aktif semua kita punya produk. Okey, kita menggunakan bahan aktif yang berkualiti tinggi, high grade. Bahan aktif ni tuan-tuan puan, anda kena faham. Dia ada bahan aktif. Contoh moringa. Dia ada je moringa yang grade C. Tapi kalau anda minum moringa yang pakai grade C ni, dia ada moringa. Tapi dia tak rasa lah tuan-tuan puan. Anda tak rasa dia punya khasiat dia. Macam kita pakai premium punya raw material. Sebab tu orang minum, orang makan kita punya produk SG9 ke, kita pakai krim ke, kita pakai kopi ke, orang makan. Kenapa sedap? Sebab dia rasa, sebab dia punya bahan aktif dia tu kita pakai grade yang paling tinggi. Sekejap tuan-tuan puan. Saya charge bateri sekejap. Lama. Sekejap Aduh. Kenapa tak boleh on ah? Sekejap sekejap, sekejap, sekejap. Tengah sedap cakap ni pula. Aduh, dia tak masuk pula. Okey, 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 okey. Sekejap, 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 sekejap. Okay, ikhlas sikit. Okey, settle, 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 settle. Okey, alright. Okey Okey, dengar. Sorry, sorry, sorry. Tengah sedap-sedap cerita ni. Boleh pula bateri ni dia tak charge pula. Apa ni plug ni. Okey, baik. So, produk tak payah nak cakap apa tuan-tuan puan. Anda tengok kalau produk ni tak bagus, mana mungkin orang boleh bagi testimoni, mana mungkin orang boleh repeat order. Betul? Tapi sebab produk ni bagus, sebab tu hari ni orang repeat order dan hari ni banyak testimoni-testimoni yang keluar bila orang yang dah guna kita punya produk ni tuan-tuan puan. Yang penting anda kena makan sendiri. Okey, baik. So, sikit lagi, sikit lagi. So, last kali saya nak masuk bahagian apa? Ini akan datang ni, jangan risau tuan-tuan. Macam saya cakap tadi. Okay, kita akan macam-macam produk akan ada nanti. Okay, macam dulu kita tengok syarikat Amway. Amway kan. Syarikat nombor satu di dunia. Okay, dulu pun bukannya semua macam sekarang ada beratus produk. Dulu pun ada satu produk je. Jadi, perjalanan dia sama je macam kita. Tapi hari ini, Alhamdulillah, dalam tempoh setahun lebih kita dah ada 3 produk. Okay, anda bayangkan. Anda berada dalam super grade ni 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa banyak produk yang akan ada. Betul tak? Jadi kita guna pakai balik je produk daripada kita punya kegunaan harian, daripada guna produk lain, baik kita guna produk super grade. Sebab apa? Guna produk super grade ada PV. Betul tak? Alright? Ada untung. Alright. Okey, baik. Jadi
saya masuk part macam mana anda nak buat duit. Okey. Jadi part cara nak buat duit ni tuan-puan, okey, mungkin dia tak adalah terlalu detail, okey. Kalau anda nak detail, anda kena attend kita punya training untuk training untuk basic training untuk ahli, okey. Kita ada training Master Your Business yang kita buat setiap bulan. InsyaAllah bulan ni kita buat, bulan 2, awal bulan 2 kita ada Master Your Business. Kita akan buat di HQ je, dekat Jalan Kuching. Okay, kalau kata anda berkelapangan, anda nak tahu detail tentang marketing plan, anda nak tahu detail tentang produk, anda nak tahu detail macam mana cara nak guna sistem kita tu, nak key in orang guna guna ni kan, guna kita punya sistem pengedar kita tu, anda kena attend Master Your Business. Okay, dekat HQ. Percuma saja. Lepas Master Your Business, kita ada satu lagi training dia panggil The Apprentice. The Apprentice ni dia cerita macam mana cara you nak buat bisnes ni, how to do it. Okay, right. Jadi itu antara step by step untuk anda lah nak berjaya dalam bisnes ni. Itu step pertama, join Master Your Business. Kedua, anda join The Apprentice. Okay, tapi yang setiap minggu ni pun anda kena join juga. Sebab apa? Apa yang saya cakap ataupun speaker-speaker yang lain selepas ni yang akan cakap, sekurang-kurangnya input daripada mereka anda akan dapat, jadikan sebagai anda punya tools untuk anda nak convince orang lain juga. Alright, baik. Jadi untuk kita punya plan pemasaran tuan-puan, kita ada 14 jenis bonus. Oh, 14 bang. Kita ada 14 jenis bonus. Okay, kita ada bonus retail, kita ada bonus sponsor, bonus upgrade, bonus key in, bonus placement, bonus development. Ada 14 jenis bonus. Alright? Ada 14 jenis bonus. Baik. So, dalam bonus ni juga kita kategorikan ada dua. Satu bonus aktif, satu lagi bonus pasif. Maksudnya bonus pasif ni anda sometimes tak buat apa-apa pun tapi anda tetap akan dapat pendapatan. Ni cantiknya bisnes multi level ni. MLM ni cantik dia. Kita tak buat bisnes ni seorang-seorang. Kita buat bisnes ni secara berkumpulan. Okey, hari ni mungkin kita demam, hari ni mungkin kita balik kampung. Okey, kita tak jumpa orang, kan? Tetapi orang di bawah rangkaian kita, dia orang tak balik kampung bang. Dia orang tak demam. Selagi mana dia orang berkongsi tentang perniagaan ini, alright, orang join, orang beli produk, repeat order, upgrade, selagi itulah kita dibayar keuntungan tuan-tuan. Ini cantiknya bisnes ni. Bonus aktif, bonus yang kita buat kerja lah. You sponsor orang, apa semua kan, you upgrade orang, you akan dapat lah bonus ni. Simple as that lah. Alright. Jadi hari ni kita ada dua, bonus aktif dan juga bonus pasif. Dan kita di super grade ni tuan-puan, kita tidak ada, sebetulnya tuan-puan, kita tidak ada maintenance. Maintenance ni, kalau anda buat belian repurchase lah, anda buat maintenance lah, anda beli maintenance sekotak, anda beli sekotak lah. Beli sekotak untuk kegunaan sendiri, anda beli under ni. Maksudnya anda boleh layak dapat 14 jenis bonus ni. Bonus aktif pun anda dapat, bonus pasif pun anda dapat. Tetapi kalau anda tidak beli sekotak bulan tu, anda punya status tetap aktif, tetapi apa bonus yang anda dapat adalah bonus aktif. Anda akan dapat bonus retail, anda dapat bonus sponsor, anda boleh dapat bonus upgrade, anda boleh dapat bonus key in, dan anda boleh dapat juga bonus development. Ini kalau orang yang tidak buat maintenance. Tapi kalau orang yang buat maintenance ataupun beli sekotak, alright, dia layak untuk dapat 14 jenis bonus. Tapi kalau anda tak maintain, bulan tu anda layak untuk dapat 5 jenis bonus. Okey lah? Betul tak? Kan? Okey lah. Tapi anda punya bonus aktif lah yang anda akan dapat. Alright? Baik. Untuk nak menjadi ahli tuan-tuan puan. Ini package yang kita ada. Anda boleh join package yang paling besar 3,600. RM 3,600. Maksudnya anda bayar 3, ikutlah produk apa yang anda pilih, tetapi minimum untuk package ini nilai dia 3,600. Bawah daripada package master, package premier dia panggil master. Nak join master dia kena minimum RM 1,800. Pilihlah produk apa yang anda nak. Alright. Bawah daripada master dia panggil basic. Minimum nak join basic ni RM360. Pilihlah produk apa yang anda nak.
Alright? Dan package yang paling rendah tuan-tuan. Minimum untuk anda join RM180. You bayangkan. Buat bisnes tuan-tuan. Nak buat bisnes, you boleh start dengan serendah RM180. Anda boleh upgrade package anda ni daripada startup kepada basic, basic kepada master, master kepada premier, ataupun startup direct kepada premier, ataupun basic direct kepada premier, master direct kepada premier. Tidak ada masalah. Anda nak upgrade, anda hanya perlu bayar baki saja. Contoh, kalau anda join master, okay, katalah anda join master, master ni biasanya 10 kotak. Premier ni 20 kotak. Nak join Premier dapat 20 kotak SG9. Okay. Tapi kalau anda dah join Master, nak upgrade kepada Premier, kita tak perlu bayar 20 kotak. Okay. Sebab kita dah bayar 10 kotak, just tambah 10 kotak saja lagi, dah dapat jadi Premier. Tetapi, untuk upgrade bayar baki ni tuan-tuan, anda kena buat sebelum 60 hari dari tarikh anda join. Okay. Tapi selepas daripada tarikh anda join, anda boleh upgrade tak? Anda tetap boleh upgrade. Tetapi anda upgrade lah bayar penuh. Anda bayarlah 20 kotak. Nak upgrade master. Okay. Bayar. Contohlah anda startup. Nak upgrade basic. Bayarlah 2 kotak. Nak upgrade master. Bayarlah 10 kotak. Nak upgrade premier. Bayarlah 20 kotak. Simple as that. Alright? Baik. Itu dari segi package keahlian you nak join. Tapi, you nak buat bisnes tuan-tuan, package yang terbaik adalah package premier. Alright, package premier adalah package yang terbaik. Sebab apa? Package premier ni dia layak anda dapat semua jenis bonus. Alright. Okey, baik. Ini adalah bonus retail. Bonus retail ni simple je lah. Kita sebagai ahli, kalau SG9 ni dapat RM180, jual kepada yang bukan ahli RM200. Dapatlah untung rincit kita RM20. Sama juga dengan krim. Okey. Dapat sebagai ahli RM200, jual dekat bukan ahli RM220. Jadi dapatlah RM20. Tok kopi, ahli dapat RM60, jual pada bukan ahli RM68. Dapatlah untung RM8 satu pouch. Okey, simple. Ni bonus retail ni simple je. Okey, baik. Bonus yang kedua dia panggil bonus sponsor. Okey, bonus sponsor ni tuan-tuan, dia bayar mengikut package apa yang anda join. Kalau anda join package yang paling kecil, startup, dia hanya bayar kepada anda 15%. Okey, anda bawa lah orang yang join startup ke, anda bawa orang join basic ke, master ke, premier ke, dia akan bayar kepada anda 15%. Tetapi 15% itu bukan daripada PV, tetapi dia bayar 15% itu daripada nilai RM berapa yang dia orang join. Kalau dia join 3,600 premier, anda start up, anda dapat 15% daripada RM3,600. Ui, banyak. Alright. Kalau basic, anda dibayar 30% kalau anda menaja startup, 30% bila anda menaja basic, tetapi bila anda menaja package yang lebih besar daripada anda, okay, master ataupun premier, syarikat bayar kepada anda 20%. Okay, 20% pun banyak bang. 20% daripada RM. Betul tak? Okay, kalau master, anda bawa orang join startup, anda bawa orang join basic, anda bawa orang join master, anda dibayar 30%. Tetapi, kalau anda bawa orang tu join premier, yang package dia lagi besar pada anda, syarikat bagi anda 25%. Pun besar tuan-tuan. Okay, tapi kalau anda premier, anda bawa lah startup ke, basic ke, master ke, premier ke, syarikat bayar pada anda 30%. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak maklumkan kepada anda ni tuan-tuan, kita punya bonus sponsor antara bonus yang terbesar tuan-tuan. Anda ambil contoh macam ni lah. Kalau anda pergi jumpa satu orang yang join basic yang RM360, anda bawa orang yang join RM360. Dekat situ je anda dah dapat RM108. Daripada RM360 punya sale, untung anda dekat situ dah RM108 bang. Besar bang. Memang besar. Okay. Sebab tu tak heran kenapa orang boleh dapat pendapatan puluh-puluh ribu dekat super grade. Sebab apa? Bonus super grade kita bayar besar. Okay. Kita punya bonus antara yang tertinggi dalam market. Sebab kita hari ni apa? Ingat tak? Kita punya super grade ni sebuah syarikat apa? Sebuah syarikat yang melahirkan usahawan yang berjaya dan sihat. Sebab tu hari ni kita nak anda berjaya di super grade dan kita nak anda
Dengan income, duit yang anda dapat ni, kita nak anda sihat. Baru you enjoy. Baru kita boleh enjoy life. Kalau kita banyak duit berjuta pun, kalau kita duduk pakai wheelchair ke, kita duduk kat katil hospital, macam mana nak enjoy life kita walaupun duit berjuta bang? Betul tak? Jadi sebab tu hari ni anda kena faham syarikat Supergrade ni apa dia punya ni, kita punya business model kita ialah apa? Melahirkan usahawan yang berjaya dan sihat. Tengok, sebab tu kita bagi anda bonus besar sebab kita nak you berjaya. Alright? Ini baru bonus yang kedua. Kita ada bonus yang ketiga. Ini contoh pengiraan lah yang macam saya kira tadilah yang saya cakap pada anda tadi kan. Ini roughly dia punya pengiraan tu tadi. Kemudian kita ada bonus upgrade. Okay. Siapa yang upgrade tadi tu di bawah kita. Contoh, dia join startup. Dia upgrade kepada basic. Dia bayar lagi 15%. Kali dengan berapa nilai yang dia upgrade tadi tu. Nampak? 30%. Berapa dengan nilai yang dia upgrade tadi tu. Tetap solid anda akan dapat. Alright? Baik. Ni bonus key in. Okay. Bonus yang keempat adalah bonus key in. Bonus key in ni, dia bayar kepada siapa yang join premier saja. Okay. Tak kisah pun sebetulnya anda startup ke, anda basic ke, anda master ke, anda tetap boleh key in orang. Tetapi yang tak bestnya, kalau anda startup, basic, master ni, anda key in orang, bonus key in ni dia akan naik kepada premier. Siapa yang premier kat atas tu, dia yang dapat. Anda key in, premier dapat. Sebab tu hari ni, you nak buat bisnes, package yang terbaik adalah package premier. Alright, baik. Kemudian kita ada bonus placement. Pun kita bayar juga kepada orang yang join package premier. Ini bonus ni, dia orang cakap bonus yang kadang-kadang you tak bawa orang pun, you boleh dapat bonus ni. Ni baru niat ni. Okay, baru niat nak bawa orang, tiba-tiba orang atas letak orang kat bawah kita. Sebab orang atas, upline kita lah, dia tak ada pilihan. Dia kalau ada orang, dia memang kena letak dekat bawah dia. Dia tak boleh letak atas dia. Dia kena letak kat bawah dia. Kita duduk kat mana? Bawah dia. Jadi dia akan letak orang kat bawah kita. Okay. Tapi kalau kita premier, orang tu yang dia letak tu, bonus placement dia akan naik kat kita. Kalau orang tu, orang cakap tu, kalau dia tu premier, dapatlah RM9. Betul tak? Okay, kalau kata dia master, dia letak orang tu bawah kita. Dia master, dapat RM4.5. Kalau orang tu basic, dapatlah RM90. Nampak? Tak buat apa pun. Syarikat bayar bonus ni. Walaupun sebelah kaki yang berjalan. Ni dia. Kita bayar bonus ni sehingga 15 level bonus ni. Alright. Baik. Ini adalah bonus development. Ni bonus pasangan. Bonus ni group bonus. Okay. Ini bonus group. Maksudnya kita dalam kita punya bisnes ni, kita hanya bina kumpulan kiri dan kanan. Ada orang letak kiri, ada orang letak kanan. Jadi berapa set hari tu? Satu set mewakili dua kotak produk kita. Produk SG9 ni dua kotak, SG Cream pun dua kotak. Dia satu set mewakili dua kotak. Contoh, kalau orang tu join basic, ada dua kotak, maksudnya dia ada satu set. Okay, orang sini pun dia join basic, pun ada satu set. So satu set dia akan bayar berapa? RM54 set yang pertama. Okay. Tetapi dia akan berubah mengikut package yang anda join. Kalau anda join basic, first pair tu dia bayar RM54, tetapi pair yang seterusnya dia bayar berapa ringgit? RM13.50. Tetapi maksimum orang yang join basic ni hanya 25 set saja kiri dan kanan tu sehari, 25 set. Jadi maksimum pendapatan harian dia untuk bonus ini hanyalah RM391.48. Sebulan dia boleh pergi macam mana pun, kalau dia tak upgrade akaun dia, maksimum dia punya income untuk bonus development ini hanya RM11,744. Kalau dia tak nak upgrade. Kalau dia join master, pair yang pair yang dia bayar RM54 ni, dia tak bayar first pair, dia bayar 5 pair yang pertama, dia bayar RM54. 5 pair yang pertama tu dibayar RM54. Okey. Tapi pair yang seterusnya dibayar berapa? Dia bayar RM18. Okey, tetapi maksimum sehari 110 pair saja. Okey, maksudnya orang yang join master ni sehari maksimum untuk bonus ini saja RM2,250, sebulan RM67,500. Okey, tetapi kalau anda join premier, 10 set yang pertama hari tu
dia bayar anda RM54. You bayangkan. RM54 kali dengan 10 pair, RM540. Habis kalau ada 11 pair, pair yang ke-11 tu dia bayar RM27. Tapi untuk orang yang join Premier ini, dia tidak ada had satu hari, dia tidak ada had satu bulan. Dia punya pairing, dia bayar infinity tuan-tuan puan. Jadi hari ini tuan-tuan puan, you boleh nampak kenapa kita kena join package Premier. Ini tuan-tuan puan. Ada orang nak dapat bonus bonus pairing ni sampai buka 7 akaun, 3 akaun, berapa banyak akaun. Sebab apa? Sebab dia nak jaga dia punya pair dia tu tadi. Kan? Ya, kalau dah limit 12 pair sehari apa semua, kalau dia ada 200 pair, rugilah kan? Jadi di sini anda tak perlu risau. Sebab apa? Bonus pairing ini tuan-tuan puan, kita bayar untuk orang yang join Premier Infinity. Alright? Sebab tu hari ni tuan-tuan puan, the best package adalah Premier. You buat bisnes bang, 3,600 bisnes. Meniaga burger pun 5,000 bang. Betul tak? Ini bisnes yang kita nak cerita, boleh boleh nampakkan income pada anda ratus ribu, juta pun boleh dapat tuan-tuan puan dengan modal RM3,600. Abang simpan dalam bank setahun pun tetap jadi macam tu juga. Siap-silap makin kering lagi. Tapi hari ni buat bisnes bang. This is the best platform. Okay? Alright, baik. Ini adalah simulasi dia lah. Kalau kita sebulan bawa dua orang, setahun pun kita dah ada 4,096 orang bang. 96 orang. Bayangkan kalau 96 orang ni, kalau dia join Premier, dah tak tahulah berapa dia punya income. Kalau dia join basic pun, 2 kotak, satu set tu pun, anda bayangkan 4,096 bagi dengan 2, 2,000 lebih tadi tu, ni income anda 55,566 dalam masa tempoh 1 tahun. Kalau bawa dua. Ni dia. Alright, baik. So, ini bonus yang ketujuh, bonus leadership. Bonus leadership ni, anda basic ke, master ke, premier, anda dapat. Cuma beza dia, orang yang join basic ni, dia bayar 2 level. Maksudnya level pertama dan juga level kedua. Dia bayar daripada mana? Daripada bonus pasangan level 1 kita. Contoh, orang yang kita bawa, dia panggil level 1. So, level 1 kita punya bonus pasangan, kita dapat 2% kalau kita basic. Okay, kalau kita master, level 1 kita punya bonus pasangan, kita dapat 3%. Kalau premier, kita dapat 5%. Okay, kalau level 2, basic dapat 1%, master dapat 1%, premier dapat 4%. Okay, level 3, basic tak makan level 3, premier dia makan 1% level 3, premier, master dia makan 1% level 3, premier dia makan 3% level 3. Okay, masuk level 4, basic tak makan, master tak makan. Tapi premier makan sampai 5 level. 2% dan juga level ke-5 dia makan 1%. Daripada bonus pasangan kita punya downline kita. Sampai level yang ke-5. Ini dia. Kita punya bonus leadership kita. Alright. Sebab bonus pairing kita besar bang. Kalau kata RM54 satu pair, bayangkan. Kalau 5% berapa? Betul? Alright, baik. So, ini potensi pendapatan leadership bonus. Okay. Kemudian kita ada bonus maintenance. Okay. Bonus maintenance ni dia kita kena pastikan lah orang di bawah rangkaian kita ni buat belian apa semua tu, dan dengan bonus ini juga dia akan bawa anda kepada bonus yang ke-9, iaitu tabung percutian, tabung kereta dan juga tabung rumah dalam bonus maintenance ni tuan-tuan. Alright. Baik. So bonus yang ke-12 adalah bonus shopping mall. Okay, kita ada bonus shopping mall yang you boleh gunakan shopping wallet you untuk beli barang-barang. Sekarang ni baru ada beberapa barang, tapi in future memang akan banyak barang dekat dalam kita punya shopping mall ni. Okay, kita bayar pada anda sampai 20%. Okay. Kemudian bonus ni dia punya ekosistem kita, alright, untuk shopping mall ni nanti. Ni dia lah akan datang, kita akan banyak lagi lah produk-produk yang akan ada nanti. Jadi anda boleh guna pakai shopping wallet anda tu dekat dalam beli barang-barang yang ada dekat dalam shopping mall kita ni. Alright. Bonus yang ke-13 adalah bonus lifestyle reward. Ini kesinambungan daripada bonus pasangan. Cuma kita kumpulkan. Okay, left, right kita tadi tu, kiri kanan kita ni terkumpul Okay, 18,000 PV kiri, 18,000 PV kanan, kita dapat syarikat bagi anda RM600. Okay, alright. Kemudian capai lagi 36,000. Dia bukan 18,000 lepas tu kosong, dia fight balik 36, tak. Daripada 18,000,
Dia terkumpul lagi 18,000 jadi 36,000. Syarikat bayar pada anda RM1,000 sampailah level yang ke-10. Sampai tahap kereta anda pun syarikat bayar down payment kereta anda. Ni dia. Total reward untuk lifestyle reward ni tuan-tuan puan sebanyak RM50,000 yang kita sediakan untuk anda semua. Right? Ini adalah rank reward kita. Okay. Kita ada silver executive bila you dapat pendapatan 20,000, you naik jadi silver dapat pendapatan 40,000, jadi gold, diamond executive lah dapat 200,000. Ini fasa 1. Fasa 2 dia lagi sedap. Fasa 2 kita ni kalau income kita ni dah dapat 400,000 jadi grade diamond executive. Grade diamond executive ni kita akan dapat apa? Dapat percutian antarabangsa, dapat bonus kereta RM1,200. Okey. Dan kalau anda nak dapat bonus kereta ni tiap-tiap bulan, anda kena kekalkan pendapatan anda ni sekurang-kurangnya RM40,000 pada bulan setiap bulan. Company bayar kepada anda RM1,200, RM1,200, RM1,200. Crown Diamond Executive, income kena RM1.2 million dan anda boleh dapat pergi percutian antarabangsa dan juga bonus kereta dia bayar RM2,000. Okey. Lepas tu Diamond Ambassador, okey, dapat pendapatan anda terkumpul 2 juta, anda dapat pergi percutian antarabangsa dan juga bonus kereta dia bayar 2,800. Dan juga untuk Global Ambassador ni income terkumpul anda dapat RM4 juta. Okay, anda dapat pergi percutian antarabangsa dan juga bonus kereta anda boleh dapat sampai RM4,000. Kalau RM4,000 ni biasanya kita, of course lah, kita mewah kan, Range Rover dah lepas lah. Okay, kalau anda dapat jadi Global Ambassador ni. Tapi kalau anda tak nak kereta ni, pulanglah. Tapi syarikat bayar pada anda untuk bonus kereta ni RM4,000. Okay, tapi kalau anda nak konsisten, company bayar RM4,000, anda kena pastikan income anda setiap bulan RM400,000. Biasanya kalau dah sampai Global Ambassador ni, income dia setiap bulan memang 5 figure income lah. Alright, baik tuan-tuan puan. Okey, ini adalah support system yang disediakan oleh syarikat. Okey, jadi macam anda tengok tadi, okey, kita punya untuk orang, kalau katalah hari ni anda tak pernah buat perniagaan ni, anda tak ada pengalaman ataupun ni first time business yang anda buat, anda tak perlu risau tuan-tuan puan. Sebab apa? Macam saya cakap, setiap minggu syarikat sediakan program-program yang macam ni. Okey, untuk sekurang-kurangnya anda dapat knowledge daripada apa yang saya sampaikan ataupun speaker-speaker lain akan sampaikan, sekurang-kurangnya anda akan dapat input apa yang kita nak cerita pada orang ataupun nak share pada orang daripada kita punya program kita pada malam ni lah contoh. Alright. Kemudian kita ada Master Your Business. Master Your Business ni setiap bulan, okay, kita akan ceritakan tentang detail tentang produk, tentang marketing plan, tentang cara menggunakan sistem kita. Kemudian kita ada SG New Apprentice. So New Apprentice ni kepada macam mana? You dah tahu dah. Pasal produk dah tahu, marketing plan dah tahu, sistem pun dah tahu dah. Okay. So macam mana cara you nak buat appointment, nak buat prospecting, nak handling rejection, nak buat closing. Ini kita akan ajar anda dalam apprentice. Okay. Kemudian kita ada train the trainer. Okay. Kemudian kita ada SG Millionaire Club. Nanti Millionaire Club ni pun kita ada training juga untuk diorang. Sebab kita tak nak you jadi jutawan, tapi akhirnya duit yang you dapat habis. Banyak dah kita tengok jutawan-jutawan MLM ni yang dulu jadi jutawan sekarang dah tak ketahuan. Ramai bang. Sebab apa? Dia waktu dia banyak duit dulu, dia tak pandai nak manage duit dia. Financial management dia tu dia tak pandai. Jadi kita akan bawa anda, ajar anda cara macam mana nak beranakkan duit anda tu. Kan? Dapat berjuta dalam super grade ni. Kita ajar anda macam mana nak jadikan duit berjuta tu jadi puluh juta. Kita ajar anda cara macam mana nak beli inilah, nak beli property lah. Itu nantilah. Dah tepat lah. Tapi ini adalah kita punya support system yang disediakan oleh syarikat kita. Dan tuan-tuan dan puan, terima kasih atas kesudian anda bersama-sama dengan saya selama 1 jam 23 minit ni tuan-tuan dan puan. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan kepada anda pada malam ini, sekurang-kurangnya dapat serba sedikit orang cakap tu anda dapat nampak lah kan kenapa anda perlu memilih Supergrade ini sebagai platform untuk anda nak mengubah kehidupan anda. Tuan-tuan dan puan, sebelum tu tuan-tuan puan, pada saya tuan-tuan puan, tuah ni, okay, pada saya tidak percaya kepada tuah. Tuah ni luck, saya tak percaya kepada luck 100% ni, saya tak percaya. Dia tuah ni, luck ni dia kena datang dengan dua sebab.
Okay. Sebab yang pertama, bila you bersedia, you mempunyai persediaan yang betul. Okay. Dan bila persediaan yang betul, anda berjumpa pula dengan peluang yang betul, then anda akan dapat dia punya luck tu, ataupun anda akan dapat dia punya kejayaan tu. Kalau anda bersedia tapi peluang tak betul, you tak berjaya. Kalau anda jumpa peluang yang betul tapi kita tak bersedia pun tak berjaya. Maksudnya untuk kita berjaya hari ni, untuk kita luck, okay, nak tuah tu hari ni tuan-puan, maksudnya dia mesti bertemu dengan peluang yang betul, berjumpa dengan persediaan yang betul. InsyaAllah kejayaan adalah milik anda. Jadi pada saya di sini peluang tu dah betul lah. Okey? Sebab apa dia betul? Sebab ramai orang yang dah capai pendapatan. Dah ada yang capai 300,000, 200,000, 100,000, 50,000, 30,000. Kan? Dalam baru tempoh berapa bulan dah capai pendapatan yang macam tu. Dan tuan-tuan dan puan, peluang ni dah betul, tetapi hari ni simple je persediaan kita hari ini. Ini saja yang kita nak perbetulkan. Saya percaya bila anda dah anda dah betul-betul bersedia, anda adalah next jutawan super grade international. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk ambil peluang untuk rebut promosi yang sedang kita jalankan hari ini. You nak join, nak jadi master ni tak perlu nak bayar sampai apa ni 500 500 sorry, anda tak perlu nak bayar sampai 1,800. Okey. Anda hanya perlu bayar berapa je? Okey, 300 poin saja anda kena bayar. Okey. Jimat 35%. Nak jadi premier tak perlu bayar sampai 3,600. Hanya bayar 1,000 lebih saja. 700 poin saja. Anda dah jadi premier. 2,800. Anda dah jadi premier. Jadi tuan-tuan puan, sekali lagi, jom bersama-sama dengan saya kerana tuan-tuan puan, saya percaya 2025 adalah tahun yang mana Supergrade akan menjadi satu fenomena dalam industri network marketing. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Salam kejayaan untuk semua. Dan saya doakan anda berjaya dalam Supergrade. Dan saya doakan anda sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Thank you very much semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Salam. bos. Thank you, bos. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.